Selesai. Kita pergi pada kumpulan yang kedua dalam rukun solat tuan-tuan. Saya sebut apa tadi? Kumpulan kedua, rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan perkataan dalam solat. Syarat rukun qauli tuan-tuan, mestilah sekurang-kurangnya didengari di telinga. Seandainya tidak dapat didengari di telinga kita, maka tidak akan sempurna rukun qauli. Bila tak sempurna rukun qauli tuan-tuan, maka tidak sempurnanya rukun solat. Bila tidak sempurnanya rukun solat, maka tidak akan sempurnanya solat. Maka rukun qauli tuan-tuan, kata para ulama, sekurang-kurang kena dengar di telinga. Itu yang paling afdal. Kemudian kalau dengar kepada orang sebelah kita je tuan-tuan, kita baca, maka hukumnya harus. Kalau dengar lebih pada seorang sebelah kita sama ada kanan, kiri, depan, belakang, maka hukumnya makruh. Sebab apa? Dia ada sedap nak ganggu orang. Lepas tu tuan-tuan, boleh tak jatuh haram? Boleh, kalau dah lebih daripada 3 orang ke atas. Dia baca tu tuan-tuan, tak satu masjid, rukun qauli lah, maka jatuh haram. Tapi sah tak solat dia? Sah. Dan ada satu hukum lagi tu kan, rukun qauli dah boleh, hukumnya ialah tidak sah solat. Contoh apa? Dia baca macam bunyi ulang, tak sah rukun qauli dia. Ada berubah, ini macam duduk bisik, tak dengar apa, tinggal dengar macam tu je.